Aku dulu ingat sales WhatsApp ni kalau reply laju je memang sales meletup ke bapum dah. Tapi rupanya tak. Sebab kalau kau reply laju tapi flow dia salah, tetap tak ada sales juga. So hari ni aku nak share 8 flow closing untuk korang guna dekat WhatsApp, jual apa-apa produk ataupun servis untuk bisnes korang. So korang save video ni siap-siap sebab video ni panjang tau. Okay, flow yang pertama ialah intro. So dalam intro ni kita akan perkenalkan diri kita ataupun apa produk yang dia nak beli. Kalau korang banyak produk ke servis, bolehlah korang letak kan. Itu intro yang pertama. Yang kedua ialah masalah. Dia nak selesaikan masalah apa? Mungkin produk kita ada 2-3 masalah. Contohnya kita buat servis aircon kan, ada beberapa masalah, aircon bocor ke tak panas ke kan. So kita tanya masalah dekat situ. And then baru masuk yang ketiga, iaitu emosi. Jangan bagi lagi solution, bagi emosi dulu. Emosi ni apa? Kita akan besarkan lagi masalah dia. Kita akan bagi dia nampak gelisah ke, nampak happy ke, apa-apa emosi lah kan. Contohnya kita kata pasal aircon. Bila aircon rosak, aircon panas contohnya kan, kita cakap lah pasal kalau tak repair sekarang ni, mungkin anak-anak nanti akan panas, nanti nak tidur pun tak selesa. Betul tak? So main emosi dulu. Alright, so itu step yang ketiga. Flow yang keempat ialah bagi solution. Ni baru betul bagi solution. So lepas dah bagi emosi, jangan biar dia tergantung, jangan biar dia sedih, nanti kan dia tak tahu nak buat apa. So korang bagi solusi, iaitu bisnes ataupun produk korang sendiri. Flow yang kelima pula ialah detail produk. So lepas bagi solution, bagi detail produk pula. Apa produk ataupun servis kita boleh bantu dia. So kalau kita buat macam ni, dia akan dapat solution ni. Dia buat macam tu, dia dapat solution tu. Itu contohlah detail produk. Yang keenam ialah testimoni. So make sure bagi testimoni atau feedback juga daripada customer sebelum ni berdasarkan masalah dia. Korang bagilah testimoni yang pasal aircon dah sejuk lepas repair. Faham tak? Janganlah bagi testimoni yang tak ada kaitan. Yang ketujuh, baru bagi harga. So, bagi harga ni kena ada structure dia, kena bagi offer. Mula-mula kita bagi harga sebenar. Yang kedua baru kita bagi harga offer. Kalau buat sekarang dapat apa? Kalau buat lama nanti tak ada offer, berapa harga dia? So itu yang ketujuh. Dan yang terakhir ialah account bank. So account bank ni korang bagilah nombor account terus untuk lock dia. Jangan cerita banyak. Kalau saya nak set appointment, kita minta dulu untuk booking dulu RM50 contohnya. Kalau produk, saya terus check stok. Kalau ada stok, kita terus suruh dia bayar dan kita terus post. Sebab ramai bila dah close, lepas tu dia tak bagi account bank, habis. Customer tu dah lupa dah. Esok dia tak beli, dia cancel. So kalau korang nak tahu lagi detail 8 flow ni untuk bisnes ataupun produk ataupun servis yang korang buat, korang komen kat bawah bisnes atau produk apa, nanti saya buat video lain lagi. Okay, thank you, bye bye.